1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam madani. Buku terbuka penuh cerita mengisi waktu dengan makna. Mari kita bicara bersama tentang sebuah buku yang saya baca. Nama diberi Naili Ulia binti Nazmi, berusia 10 tahun. Saya mendapat pendidikan di SK Bumbung 5 yang terletak di Kepala Batas Pulau Pinang. Kod sekolah saya ialah PBA 2005. Pada hari ini, saya akan berbicara tentang sebuah buku lama yang saya pernah baca. Bertajuk Terlambat Sudah, karya W.S. Uzala. Novel ini terbeka oleh Sama Publication pada tahun 2005. Mempunyai 10 bab setebal 170 halaman. Siapakah W.S. Uzala? Hasil pencarian saya dalam masa sawang, W.S. Uzala merupakan seorang novelis yang aktif di abad ke-20. Penulis ini dikenali dengan karyanya yang mencerminkan nilai-nilai dalam kehidupan dan seringkali menyentuh tema sosial. Ayuh, kita bedah novel yang menarik perhatian saya untuk baca hingga ke muka surat terakhir. Kisah yang dibawa oleh penulis terbit berdasarkan pengamatan beliau sejak bertahun lamanya. Banyak peristiwa yang telah berlaku dalam masyarakat kita, terutamanya tidak menghargai masa yang ada. Banyak bertangguh dalam menjalankan urusan. Selain itu, isu perpaduan juga diselitkan bagi menarik perhatian pembaca untuk membaca hingga ke muka surat terakhir. Mari luangkan masa mendengar sedikit sinopsis cerita Terlewat Sudah. Novel ini pada mulanya mengisahkan tentang dugaan yang melanda keluarga Encik Liu, seorang nelayan. Rumah bersama, haiwan ternakan habis landa badai dan dihanyutkan ombak deras. Yang tinggal hanyalah beberapa tiang yang sudah sengit, menunggu masa menerima nasib sama. Encik Liu bernasib baik kerana ketika kejadian semua ahli keluarganya tiada di rumah. Namun, beliau tidak kesarangan menghadapi musibah ini. Jiran sekampung yang sedang akan tragedi ini turut sama berganding bahu, bantu dalam kepekatan malam. Watak-watak lain pula seperti Pakcik Hashim, Cheng Meng dan Wahab diwujudkan untuk menampakkan usaha mencari jalan penyelesaian membina semula rumah yang sudah roboh. Bantuan dihulurkan dari segenap aspek seperti kewangan, pakaian dan sokongan emosi. Namun, dalam kekalutan masyarakat kampung, penulis memperkenalkan watak Tang Mong, seorang pemborong hasil laut. Tang Mong banyak bantu nelayan kecil menjual hasil tangkapan mereka. Tetapi, di sebaliknya, Tang Mong merupakan lintah darat. Lupakan sekejap watak Tang Mong, kita beralih semula kepada kisah Encik Liu. Bantuan yang diberikan oleh penduduk kampung akhirnya membuahkan hasil. Rumah baru Encik Liu telah didirikan atas sebidang tanah, bantuan Pakcik Hashim. Namun, apakah punca masyarakat sekeliling yang berlainan bangsa boleh bantu-bantu? Adakah mereka termakan budi atau bergantung pada ganjaran? Adakah tindakan yang diambil tindakan yang bijak? Bagaimana pula dengan watak Tang Mong? Mari sama-sama kita membaca hingga ke akhir cerita. Pada saya, novel yang berjudul Terlewat Sudah banyak berikan pengajaran, terutamanya kepada pembaca untuk tidak bertangguh dalam menjalankan urusan. Adakah masa yang sudah pergi akan datang kembali? Sudah pasti tidak. Namun, masih ada masa untuk perbaiki diri dan menghargai masa yang ada. Dan jangan lupa, dalam masyarakat sekeliling yang berlainan kaum, perpaduan amat penting untuk agar kita sentiasa hidup aman dan damai. Sekian daripada saya bicara buku Terlewat Sudah karya W.S. Uzala. Dari saya, Naili Ulia binti Nazmi. Bye.